Sekarang dah bulan 12 ni, dah tiba masanya untuk musim hujan. Tapi korang mesti ada masalah kan nak letak baja dekat pada musim hujan ni. Tapi jangan risau, PPK Tapak ni ada sentiasa untuk selesaikan masalah korang. Dan hari ni ada satu company, nama dia company tu Fast Grow Fertilizer. Dia ada bawa satu produk untuk baja durian yang korang boleh letak baja pada waktu hujan. So kalau korang nak tahu, jom kita tengok produk tu. Okay, dekat tangan saya ni kita ada baja untuk buah durian iaitu Black Wizard Green. Baja ni adalah semi bioorganik dan ia adalah sesuai untuk baja waktu hujan sebab ada unsur zeolite. So korang tak kisahlah kau nak letak waktu hujan ke bukan waktu hujan ke, so tak ada masalah. Jadi baja ni boleh selesaikan masalah korang untuk baja pada waktu hujan. Okay, cara nak dapatkan baja Black Wizard Green ni senang je. Korang just datang ke Pertubuhan Peladang kawasan Tapak dan korang boleh pergi ke kedai input pertanian di kawasan Tapak, ataupun korang boleh hubungi dua nombor ini untuk dapatkan atau untuk beli secara dalam talian.